lagu kemarin, lagu minor, kita pilihlah dia punya sound yang sedap sikit. Voice saya ambil orchestra section dengan dual lah. Okay, intro semua saya dah siapkan. So bila kita nak tengok sini, kita tekan. Okay, kan? Tekan lagi. Salah lah. Saya nak tunjuk yang main melody tu, kalau nak ada dia panggil penggayaan. Contoh kita ambil dekat chorus, jangan ambil banyak-banyak. Tada! Yang ni. Dia panggil minor third. Ni. Bukan ambil semua, nak bagi dia sedap. Ataupun kalau tak nak minor third, kita ambil octave sini. Sedap tau. Ni, Allah. sama je. Sama je. Ni sama. Kalau nak cantik, nak macam ni boleh. Nak macam ni boleh. Okey. 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 Senang. Ha? Senang. Senang je. Boleh dah tu? Right? Ni dipanggil minor third. Third lah. Kalau nak yang octave.
Okay dah. Praktis lah, praktis. Macam Mozart. Belum nak ni, yang ni. Kalau awak boleh buat yang ni lagi best ni. Kadang-kadang kan, dia trik je. Dia tau. Betul tak apa lah. Lah. Dah. Dah.